Ramai suami yang tak tahu benda ni. Rumah yang kita duduk dengan isteri, dengan anak-anak kita dah lebih 10-20 tahun tu takkan jadi milik isteri kita kalau kita meninggal dunia. Bila mana suami yang meninggal dulu, isteri cuma dapat 1/4 atau 1/8 sahaja. Walaupun dah lama duduk sama-sama dekat rumah tu, isteri takkan dapat pemilikan penuh. Yang lain mungkin akan dapat dekat adik-beradik suami atau boleh dapat dekat pihak ketiga. Macam mana boleh jadi macam ni? Sebab itulah bahagian faraid. Bila mana suami meninggal dunia tanpa perancangan, segala harta si suami tadi tu akan diagihkan mengikut faraid. So, mungkin akan bagi pada adik-beradik, kepada mak ayah dia ataupun kepada pihak ketiga. Jadi, bila jadi macam tu, ada kemungkinan ini berlaku based on real case sebelum ni. Ada kebarangkalian berlaku anak isteri kita mungkin dihalau keluar daripada rumah tersebut. Itu yang paling dahsyat lah. So, kalau waris-waris lain boleh muafakat, mungkin boleh lepaskan bahagian tadi kepada isteri. Tapi kalau suami nak protect isteri dan anak-anak, maksudnya kalau suami meninggal dunia dan nak bagi 100% rumah tu pergi dekat isteri sahaja, suami make sure buat siap-siap hibah harta. Kalau korang dah buat hibah takaful tu, itu yang lain. Hibah takaful akan dapat pampasan tunai kepada isteri. Tapi hibah harta ni, harta kita let's say lah rumah kita ni, kita dah hibahkan siap-siap kepada isteri kita. Bila mana kita meninggal nanti, rumah tu akan terus bertukar kepada isteri kita nanti. Okay? By the way, saya akan buat satu webinar percuma kepada siapa yang berminat nak tahu tentang hibah, faraid, pusaka dan pewarisan. Kalau korang belum join lagi, korang boleh klik link di bio saya. Okay? Bye!